Aku tidak sabar. Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum Syawal menjelang. Hatiku berdebar-debar memikirkan semua perkara yang indah yang bakal berlaku. Tahun ini aku berharap dapat berbaju raya baharu yang cantik. Setiap tahun, ibu dan ayah akan membawa kami sekeluarga ke pasar raya untuk membeli pakaian baharu. Aku terbayang warna-warni kain yang bergantungan di kedai-kedai menanti untuk dipilih. Mungkin tahun ini warna biru atau hijau, biar sepadan dengan tudung yang ayah belikan. Namun, lebih daripada semua itu, aku berharap hari raya kali ini membawa lebih kebahagiaan kepada keluargaku. Aku ingin melihat senyuman di wajah ibu dan ayah. Aku ingin mendengar ketawa adik-beradikku tanpa sebarang kesedihan. Aku berharap walaupun dunia berubah, kemeriahan dan kasih sayang di hari Lebaran tetap utuh. Tidak lama lagi azan maghrib akan berkumandang. Ramadan akan melabuhkan tirainya dan Syawal akan menyinar. Aku tidak sabar untuk bertakbir bersalaman dengan ibu dan ayah serta memohon keampunan daripada mereka. Hari raya bukan sekadar baju baharu dan makanan enak, tetapi juga tentang kasih sayang, kemaafan dan kebersamaan. Semoga Ramadan pada kali ini memberi sinar kepada kita semua.